Food Hunting University UIA. Inilah uni orang kata syurga makanan tu. Nak tahu betul ke tak? Jom tanya student kat sini. Ya, abang di kos apa? Saya kos architecture. Boleh tak recommend makanan yang best kat sini? Makanan yang best kat sini selalunya saya makan dekat Mahalah Farouk lah. Saya selalu makan mi tarik. Western tu korang boleh dapat dalam RM2.5 pun dah ada dah. RM1.5 ya bang? Yes. Let's go! Sinilah Mahalah Al-Farouk. Masuk-masuk je kita orang terpegun tengok kafe dia yang cantik. Makanan tak payah cakap lah. Memang rambang mata gila. Rasa nak try je semua yang ada kat sini. Kita orang nak try mi tarik, tapi habislah pula. So, kita orang nampak akak-akak ni tengah makan, terus kita orang terjah. Awak makan apa tu? Saya tengah makan mi tarik dekat Mahalah Farouk. Mi dia so soft. Yang masak tu pure Chinese. So, dia macam sedap lah. For rating is 10 per 10. Ini pula western yang RM2.50 tu boleh pilih. So, kita orang ambil spaghetti carbonara, chicken grill dan fried. Semua ni RM10.50 je. Rasa dia standard western. Overall, 7/10. Ingatkan nak gerak tempat lain. Tapi ternampak pula kedai Arab jual masuk ni. Kita orang terorder lah satu sebab nampak menarik. Rasa dia manis berkrim. Siap ada kismis dengan madu sekali. 9/10. Akak daripada kos apa? Saya dari counselling. So boleh tak suggestkan makanan yang menarik ada dalam UIA ni? Favorite saya shawarma dengan pizza tau. Kafe Mahalah Hafsah. Korang boleh try. Sedap. Jom kita cari. Sampai Mahalah Hafsah, masuk je Nur Razak Caterer ni, terus nampak Pak Arab handsome tengah busy-busy. Kita orang order chicken shawarma satu. Sos melimpah. Kalau suka pedas, boleh minta extra spicy sauce. Rasa dia lebih kurang dekat Bukit Bintang tu. Isi dia pun fully loaded. 9/10. Next, pizza ni pula dekat sebelah je. Banyak gila pilihan. Satu pieces RM3. Kita orang try cheese dengan beef pepperoni. Pizza dia gebuk-gebas, tapi rasa dia okey-okey lah. 7/10. Okey, abang dari kos mana? Dari kos history acceleration. Abang boleh tak recommend satu makanan yang best dekat UIA? Kalau nak cari mana-mana Chinese food dekat Mahalah Usman. Kalau aftertaste. Korang dengar kan? Gerak. Dah sampai Mahalah Osman. Kita orang terus je cari Chinese food tu. Rupanya ada malatang dekat sini. Kita orang tengok dia timbang, ingatkan mahal. Sekali banyak ni bawah RM10 je weh. Makanan dia semua fresh. Makan pula panas-panas terus berair mata. 8/10. Hai, awak dari fakulti mana? Saya daripada Fakulti Accounting. Boleh tak saja satu tempat makan yang paling best kat UIA ni? Saya suggest kat Zouk Cafe. Situ ada Arabian food. Memang recommend lah. Memang sedap kat situ. Okay, let's go. Zouk Cafe ni betul-betul dekat center depan masjid ni je tau. Sampai je sini, kita orang terus cari Arabian food. Mestilah nasi Arab kan? Tengoklah tu ayam kemain besar. Apa lagi, kita orang terus order chicken mandi satu. Nasi Arab dia bolehlah cukup rempah rasa. Ayam pun besar dan lembut. Kita orang bagi 8/10. Memang syurga makanan lah UIA ni. Sebab ada juga Riciamo, My Kori, Zeus Coffee dan Siumat. Korang tinggal datang je. UIA, check! So next, nak kita orang pergi uni mana pula lepas ni? Cuba komen kat bawah.